Tahukah anda sebenarnya ada satu cara macam mana kita boleh keluarkan jus limau nipis yang lagi banyak? Jadi hari ini saya akan demokan 3 jenis potongan limau nipis untuk dapatkan jus yang banyak. Untuk yang pertama ni, saya tunjukkan belah tengah macam biasa, macam ni je. Lepas tu kita akan cuba perahkan dan kita tengok berapa banyak jus yang dia boleh hasilkan. Seterusnya, kita akan belah dekat tengah macam ni, yang nampak urat ni. Perahkan kedua-dua belah dan ketepikan dulu. Ini adalah cara yang terakhir. Kita akan belah lebih kurang 5 potongan daripada 1 biji limau nipis dan kita cuba perahkan dari kesemua bahan hasil potongan tadi. Dan anda akan dapat lihat hasil air perahan ni lagi banyak daripada 2 jenis yang lagi 2 itulah. Ini yang pertama hasilnya. Ini yang cara potongan kedua. Dan ini cara potongan yang terakhir. Banyak kan? Ingat makan, ingat rasa.